Apa jenis minyak yang Nabi suka gunakan pada rambut dan janggut? Minyak zaitun. Soalan pertama. Apa makanan kegemaran Nabi Muhammad yang dibuat daripada roti dan kuah daging? Tahu lah. Salah. Malah Jawapannya farid. Soalan seterusnya. Nabi paling suka makan bahagian apa dekat kambing? Dekat bahagian peha. Salah. Lengan. Sama lah. Dapat sesuatu? Dapat. Nabi suka tidur sebentar sebelum waktu solat? Zuhur. Betul. Alhamdulillah. Soalan seterusnya. Apa jenis minyak yang Nabi suka gunakan pada rambut dan janggut? Minyak zaitun. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi suka duduk atas lantai atau kerusi? Lantai. Betul. Alhamdulillah. Jangan lupa Follow, like, comment.